Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak menjawab satu soalan daripada Puan Amy dari Muar Johor. Katanya, ibunya baru meninggal dunia beberapa bulan yang lepas. Jadi ibunya ada meninggalkan sebidang tanah berkeluasan 1,5 ekar kepadanya. So, jadi Puan Amy ini bercadang untuk menjalankan pecah lot kepada tanah tersebut. Bolehkah saya lakukan ia? Okey, jawapannya memang boleh, tak ada masalah. Tapi pertama sekali, Puan Amy kena pastikan bahawa sebagai owner of the land, dia mempunyai geran tanah yang sah lah. Maksudnya di atas tanah tersebut ada nama Puan Amy. So selepas tu, dia bolehlah menjalankan perancangannya untuk memecah lot. Tapi sebelum tu juga, dia cek dulu semada geran tu adakah atas kategori pertanian ataupun bangunan ataupun bangunan. So jadi kalau kita nak jalankan pecah lot ni, tanah tu kategorinya hendaklah ditukar daripada pertanian kepada bangunan. Tapi sekiranya Puan Amy ni adalah seorang pemaju hartanah, dia bolehlah buat sendiri. Tapi kalau dia tidak ada pengalaman dan dia bukan pemaju hartanah, jadi Puan Amy bolehlah melantik mana-mana pemaju hartanah yang berpengalaman, dapatkan beberapa quotation, kurang-kurangnya 3 untuk perbandingan. So dalam masa yang sama, Puan Amy juga kena tahu dia punya step-step dia lah. So dari situ dia akan pastikan bahawa pemaju itu tidaklah menjalankan kerja yang macam scammers ke atau penipuan kan. So dalam masa yang sama juga, dia kena pastikan at the end, setiap lot-lot tu dia akan ada dapat geran individu. Maksudnya janganlah jalankan kerja tu sebagai tanah lot lidi kan. Jangan jual sebagai tanah lot lidi, sebab itu adalah satu kesalahan kerana dia tidak tidak follow undang-undang lah, undang-undang yang betul. So jadi sebelum kerja-kerja boleh dijalankan, kerja-kerja memecah lot ataupun apa sebarang pembangunan nak dijalankan kepada tanah tersebut, maka pemaju hendaklah membuat permohonan dari majlis untuk mendapatkan kebenaran merancang. Iaitu dia kena buat submission kepada PBT, iaitu pihak berkuasa tempatan, untuk mendapatkan kelulusan kebenaran merancang. Barulah kerja-kerja pecah tanah tu boleh dilakukan, pecah lot tu boleh dilakukan. Saya harap sedikit sebanyak penerangan ini dapat memberi idea ataupun dapat memberi pemahaman kepada Puan Amy untuk kerja-kerja selanjutnya lah. So jadi saya harap good luck to you, dan kalau ada sesiapa yang mempunyai permasalahan ataupun apa-apa keraguan, bolehlah hubungi kami di Legacy Empire Properties. Sekian.